Radiator ni baru tukar, tapi pakai 2 ke 3 bulan, temperature kereta korang ni naik lagi. Oh, naya. Kalau jadi macam ni memang bahaya. Kepala pun pening asyik nak merepair je kerja. Kalau jadi macam ni, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin head gasket korang dah mula bocor. Bila head gasket bocor, bahaya. Coolant boleh masuk ke dalam enjin. Bila masuk ke dalam enjin, coolant tu boleh bercampur dengan minyak enjin korang. Jahanam. Yang kedua, mungkin termostat dah jam ataupun dia tak buka. So, kalau dia tak buka, coolant tak boleh nak jalan lah untuk sejukkan enjin. Yang ketiga, mungkin water pump dah jahanam. So, dia tak pump coolant tu. Keempat, mungkin kipas radiator dah tak berfungsi dengan betul. Sama ada dia berpusing dah lemah ataupun kejap dia pusing, kejap tak pusing. Atau memang langsung tak berpusing. Yang kelima, mungkin sebab radiator cap korang ni tak ngam. Radiator cap ni nampak macam remeh tau. Tapi sebenarnya dia penting. Kalau tak ngam, memang jahanam. Yang terakhir, mungkin ada airlock dalam radiator korang. Airlock ni bermaksud ada buih-buih dekat dalam radiator ni, dekat coolant. Bila ada buih dalam coolant, dalam radiator ni, air coolant ni dia tak boleh nak berjalan dengan betul. Bila dia tak boleh nak jalan dengan betul, dia tak boleh nak sejukkan enjin lah, sebab dia tak boleh nak circulate dalam enjin tu. Benda ni boleh terjadi selalunya kalau korang lepas tukar radiator baru ataupun lepas tukar coolant baru, lepas tu pomen tu dia tak buat bleeding tu betul-betul tau. Ada salah sikit ke apa ke, boleh terjadi airlock dekat radiator korang ni. Benda ni nampak je macam remeh, tapi sebenarnya bahaya untuk korang. Kalau kereta korang ada masalah temperature asyik naik ke apa ke, check dulu benda-benda ni. Kalau tak tahu nak check juga, apa susah, datang je sini, kita orang boleh tolong checkkan untuk korang.